Hai, selamat pagi. Nama berita kita ngarap ke pagi tu semua gerai serta happy-happy selalu. Laban hari tu orang cuti Hari Wesak. Jadi kengintu Hari Wesak, selamat Hari Wesak. Hari tu Sarawak pun sama cuti. Jadi pagi tu kita kat nurun kerja, tapi sebenarnya kita kat nurun ngirup dulu lah. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi kucing. Jalan raya banyak yang dalam pembinaan. Pembinaan untuk pembinaan ART. Kini tu jadi berhati-hatilah di jalan raya sebab kiri kanan jalan ada pembinaan sebab nak bina ART guys. Kucing akan ada ART nanti, tapi sekarang tengah pembinaan rel. Jaga siap beberapa tahun akan datang lah. Hai guys, kita dah sampai office. Ada orang beroffice kami. Kita nak pergi studio. Muka belum make up, rambut masih serabai. Pergi studio dulu. Tadi kita ada tugasan di studio. Sunyi guys, tak ada orang. Dalam lorong kesampai medakku sejak tahun 2017 kerja di sini. Semput naik tangga. Actually ada lift tapi malas nak pakai. Okey, ini studio kami. Ini lobby. Ngek, belum sampai. Okey, di tempat studio director yang akan buat queue di technical room. Kita pergi tandas dulu guys. Okay guys. Alhamdulillah. Sorry. Rumah komping lah. Belum siap. Ni siap bila tak? 2026 tanya. Oh. Siap 2026. Serah kunci kod ujung tahun kunci 2007. Oh. Awal lagi dah tujuh. Serah kunci. Cepat tu mahal siapa tu? Oh, Ya projek siapa pun man. Hok Sandy. Kau tu si nak Santoria ya. Itu hari belum settle lah. Oh, yang ada yang dibantu kan? Ada setengah yang dibantu kerajaan ya, adalah yang dah dekat nak 90% siap kan? Oh ya, kerajaan ada bantu lah. Kerajaan kita. Maksudnya yang orang dah beli ya tidak boleh terus diam lah siap, sudah siap. Oh, boleh. Tapi kan ada setengah. Maksudnya perumahannya kerajaan apa pun Si jual lah, dia bantu sikit je. Hanya yang udah nak siap dulu Kan masa juga ada projek yang belum siap terus ya. Nang belum ada bumbung Mek rasa si tahu lah. Mek rasa ya susah sikit kerajaan nak bantu. Sebabnya dari dia kosong mah pokoknya. Ada juga yang banyak yang cancel loan tangga aku. Okay guys, kita lagi setting rambut. Rambut ku belum bergolong dari Azali. Panas.
sebab ada orang kerja sini. RM5. Kau tak dah makan blazer ke? Belum lah. Ubanku keluar juga. Oh, ada sebelah tu belum cakap. Gigit. Panas. Tu rasa gatal-gatal sekali aku nyelak. Oh. Sebelah tu. Masuk. Masih kau mula disapak mon? Masih. Siapa bagus kan? Oh, sebabnya si kasar dengan rambut dia dah tahu dah. Dia si perlu ngerepak masa rambutku. Datangku mau apa? Tahu dah. Dia dekat sama direct dengan DIY nak? Depan DIY. Kadangnya pun macam aku mau color ke apa. Menyenangkan rambut kecil sesuai untuk color masa ya. Memangnya si mau tolong. Walaupun kau mau. Color yang gunting pun ya gunting bawah aja lah. Oh, bagusnya. Ya buang supaya rosak ya. Dia si mau pendekkan rambut. Saya tahu lah. Kita tu jenis macam ni untuk muka macam ni. Ni cuci pun dengan lemah lembut walaupun yang lama lah. Kedai lain pula. Habis pala aku nak kedai tiang bendera berkibaran dah. Untuk menyerang masalah dekat Bintun. Sebab suhu tak lah yang musak tak sebenarnya. Ya kan? Ke tempat letak perumahan. Tempat letak ni nasi. Punya panas gila nak. Oh, 10.5. Buka 45. Kau apa kita? Lupa dah. 45. Kadang aku lupa juga buka berapa on air ni. Dah lama sih bang. Selang berapa hari saya baca. Lupa ya. Okay guys, kita dah ready nak masuk studio. Dia boleh direct pergi studio. Hola. Jangan aku terbuku nanti. Okay guys, kita dah settle kerja untuk malam kerja baru. Apa? Okay guys, kita mulai dulu sarito. Ada orang kerja. Kita shift malam, pergi datai baru. Cuti sarito guys. Okay guys, kita ini baru beritahu kita tadi. Itu adalah cara aku lah. Kak namun ini pengurang aku. Dini untuk kepatut di-improve. Makanya lah setiap kerja kita walaupun dah bertahun-tahun kerja tak tahu berlama, tapi kita kena belajar improve
hari ke hari lah. Bukai bak pengawak berketuk aja, tapi bak pengawak bukai. Bakal bak ngagak YouTube tu pun kena sabar lah. Lagipun ngagak tu pun kena bakal suka-suka lah munyi ikut sekedar YouTube kita, YouTuber kita pada kena kita nyimpan pengingat. Kalau tidak sebili pengingat kita ke berjalan di nur. Okay. Kita boleh kerja. Nama menu Sumaya Sari tu guys. Okay guys. Sumaya tadi yang? Oh, Sumaya. Mà menu đây, po menu yo. Tu cái tổ aja. Tu menu yo. Ôi, cái mesin nama tu? Mesin tu mau beli tu apa Bruno. Cái mesin bayar. Kemarahan sudah. Cái mesin miệng. Miệng berkuali ni. Berkuali. Menu. Apa menu? Oh, hangat. Oh my god. Hangat mai. Menu nama tu ubi tu bang gulai salai baboy. Okay guys, thank you. Jangan lupa like and subscribe, ngau comment, subscribe to channel, support each other ya. God bless. Bye.